dah selesai 2 pulau. Tinggal nak mengemas je. Alhamdulillah. Sabar. Ni nak mengemas ni. Wah. Korek-korek dia punya apa? Padu-padu pokok tu. Nanti kita tengok macam mana nak buat. Okay. Bila buat kompos ni bagus ni, cuma nak mula buat tu malas sikit lah, sikit. Daun-daun yang lain kita dah ambil banyak lah, kita ambil video. Ini yang warna tu untuk orang nak buat tapai nasi lemak, so boleh guna kan. Yang dekat atas tu tinggi-tinggi tak boleh, pecah habis kena angin. Start kemas. Kita banyak tu. Kena rajin lah. Kalau malas tak boleh lah. Contoh-contoh dia tengok ayam tu, kajian ayam tu. Lah, hari ni pasal apa? Telur kat sini. Kena cepat-cepat. Oh. Nah, dia turun langsung lah. Kira nak hentam kita lah tu. Oi. Bukan boleh tengok tuan dia mai. Mana tengok? Seronok cari pasai. Dia buat apa tu? Semua okey. Ya, main lah. Lepas ni pokok pisang kena tukar jadi pokok avocado lah. Oh, dia jadi wajah siap. Kalau buah pisang lama-lama habis. Duduk rehat. Ya, tak sempat nak ni. Hui, habis guys, turun. Amboi. Macam mana nak telur masuk? Jauh kan? Okay, cik dah. Ni mana? Oh, dia rehat. Dia rehat. Okay. Allah, ini telur dia.